Saya sebut dalam ceramah saya di serata tempat. Pegangan kita ialah Al-Mizan. Al-Mizan adalah dacing, timbangan, universal justice. Menimbang perkara-perkara yang kita nak buat. Macam ini, nak berbaik-baik antara kita, PN dan ini. Timbangannya sangat besar. Ada gambar kecil, ada gambar besar. Ada mudarat kecil, ada mudarat besar. Kita tengok dalam gambar kecil itu banyak. Tapi kita tengok gambar besar. Sebab itu, terima hakikat ini. Terimalah keadaan yang berlaku. Dan hari ini, kita akan bawa satu usul. Usul daripada UMNO bahagian Ketereh yang mencadangkan kepada parti kita supaya jangan lagi turn back. Kita tidak boleh lagi undur ke belakang. Seluruh umat Melayu dalam negara ini sedang mendambakan, sedang mengharapkan pemimpin-pemimpin besar kita supaya bersatu tenaga untuk mempertahankan maruah agama, bangsa dan tanah air negara kita. Don't fight anymore. I'm tired. Saya letih. Sudah letih. Umur sudah 70 tahun. Tidak mahu lagi menyaksikan pemimpin berbala. So itu saya kena salute pada Datuk Seri Jalal. Dia bukan senang nak menyatukan Negeri Sembilan. Bukan senang nak menyerahkan 11 kursi. Bukan senang nak atur supaya jadi baik. Di Johor try, but fail. Alhamdulillah, dengan pimpinan Datuk Seri Jalal, Negeri Sembilan ada seperti adanya hari ini. Dan kita kembali kukuh, kuat untuk menjaga Negeri Sembilan dan seluruh umat Melayu. And this must be followed up by other state. Cukuplah kita jadi pemimpin. Apa makna kita jadi pemimpin tapi di bawah bercelaru? Apa makna kita jadi sebuah kapten kapal yang besar tapi kapal kita akhirnya tenggelam? Lebih baiklah kita jaga kesatuan kita ini.